InsyaAllah kita baca sedikit terjemahan Sahih Al-Bukhari berkenaan dengan memuliakan tetamu. Abu Suraih Al-Ka'bi meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya dan menjamunya siang dan malam. Dan bertamu itu 3 hari. Lebih dari itu adalah sedekah baginya. Tidak halal baginya untuk tinggal selama hingga memberatkannya. Telah menceritakan kepada kami Ismail, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Malik seperti hadis di atas. Dia menambahkan, sesiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah bercakap baik atau diam. Seterusnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, janganlah dia menyakiti jirannya. Sesiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Dan sesiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap baik atau diam. Seterusnya Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, kami bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya anda mengutus kami lalu kami singgah di suatu kaum, namun mereka tidak melayani kami. Bagaimana menurut engkau? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, jika kamu singgah di suatu kaum lalu mereka melayani kamu sebagaimana layaknya seorang tetamu, maka terimalah layanan mereka. Jika mereka tidak melayani kamu, maka kamu boleh mengambil dari mereka hak kamu yang patut mereka berikan. Dan yang terakhir sekali, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Dan sesiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Dan sesiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap baik atau diam. Jadi apa yang kita dengar, semoga mendapat faedah daripadanya. Dan kita teruskan Al-Kabarah dan Surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita akhiri majlis dengan membaca Sayyidul Istighfar sebanyak 3 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.